Nampak macam sedap aja. Dekat mana ni? Aku sekarang berada di Farmer Village yang berlokasi di Bandar Tek Kajang. Kita orang sampai ni hampir ke pukul 6 petang. Cuaca macam hujan nak turun aja kan. Sampai aja kita terus ke kaunter untuk mengesahkan pembayaran kita. Bila dah masuk dewan aja, korang tengoklah ni geng. Macam rimba bunian. Dah masuk dekat dalam, jangan lupa pakai tag ni. Untuk mendapat harga yang lebih murah, korang kena masuk live di TikTok Farmer Village. Aku memang terpegun betul lah dengan suasana dalam dewan ni. Ini di antara menu-menu yang terhidang untuk korang. Panas-panas lagi tahu. Untuk pengetahuan korang, ini adalah tahun kedua aku datang dekat sini. Orang pun dah semakin ramai tu. Ada pelbagai jenis kuih. Korang tengoklah sendiri tu ha. Tak dilupakan untuk orang-orang lama, kita juga ada kuih tradisional macam gini ha. Yang minat ABC tu, sinilah tempatnya. Untuk adik-adik kita, ni makanan untuk dorang. Sekarang ni dah pukul 7, memang sibuk lah ya. Bukan sibuk masak tau, tapi sibuk mencedok ke dalam mangkuk. Makanan korang jangan risau, memang sentiasa di top up kalau berkurangan pun. Kalau tak nak makan nasi, ada lagi ni mi goreng mamak. Semakin dekat, semakin sibuk lah kan. Orang ke sana ke sini nak penuhkan pinggan. Tapi ingat, jangan membazir tau. Ayam goreng, tahu goreng, sate pun ada ni Air panas dan sejuk. Yang bestnya ayam ungkep pun ada tau. Nasi tomato jangan dilupakan. Buah-buah macam gini memang banyak. Untuk adik-adik kita, aiskrim mestilah dia orang yang cari. Sekarang tibalah waktu untuk berbuka puasa. Masing-masing menghadap meja je tau. Ini di antara menu-menu yang aku ambil untuk berbuka hari ini. Tak boleh ambil banyak sangat, takut membazir. Kalau tak cukup, kita tambahlah lagi. Barulah afdal puasa kita. Saat menanti azan berkumandang, DJ pun putarlah azan. First kali aku kena sate daging. Agak keras sedikit tapi okey lah kan. Kena nasi impit. Ayam goreng pula memang mantap lah. Nasi tomato dia memang sedap. Ini pula sup yang aku cari-cari setiap kali datang dekat sini. Memang best. Korang tengoklah udangnya tu besar-besar kan. Selesai je berbuka, dekat luar tu ada gerai boleh beli tau. Yang menarik sekali, kita dibawa ronda-ronda dekat ladang ni Tak perlu bayar tau, percuma aja. Memang best suasana malam dekat ladang ni. Kalau siang hari, uncle tu cakap ada waterfall buatan lagi Tengoklah tu dah pasang pelita tau. Alahai, teringat kampung. Dah pun sampai. Jom kita tengok bilik solatnya. Cantik tau. Korang tengoklah tu. Bertunggu lagi geng. Boleh terang.